Tuan-puan, kalau hari ini anak kita berdiri di hadapan kita dan berkata, "Oh ayah, ibu, cukup tak saya untuk ayah ibu?" Apa jawapan kita tanpa kita sedar? Apabila kita membesarkan anak untuk menjadi seperti orang lain, kita bandingkan dengan jiran, kita bandingkan dengan sepupu, kita bandingkan dengan adik-beradik sendiri. Hari ini saya nak ajak ibu bapa semua faham satu perkara. Anak kita bukan cermin orang lain. Anak kita adalah amanah Allah yang unik, yang berbeza dan yang sangat berharga. Tuan-puan, masalah sebenar bukan pada anak. Masalah sebenar adalah budaya membandingkan. Kita hidup dalam masyarakat yang terlalu suka ukur anak dengan pencapaian orang lain. Anak jiran dah hafal sifir. Sepupu kamu dah masuk sekolah asrama. Kawan kamu dapat 8A. Dan tanpa sedar, kita menjadikan kejayaan orang lain sebagai kayu ukur nilai anak kita sendiri. Apa kesannya? Anak mula rasa, aku tak cukup baik, aku tak membanggakan, aku sentiasa salah. Perbandingan yang berulang bukan membina motivasi, ia membina luka dalaman. Anak mungkin diam, anak mungkin senyum, tapi dalam hati mereka mula rasa rendah diri. Lebih bahaya lagi, anak yang selalu dibandingkan akan berhenti mencuba. Kerana dalam fikiran mereka, buat apa usaha, akhirnya tetap tak cukup. Tuan-puan, ramai ibu bapa tidak berniat jahat. Kita cuma mahu anak berjaya. Tetapi cara yang salah boleh merosakkan jiwa yang masih lembut. Mari kita fahami sesuatu yang penting. Allah tidak cipta manusia dalam bentuk yang sama. Dalam satu kelas ada anak yang cepat faham, anak yang perlukan masa, anak yang kuat bersukan, anak yang berbakat seni, anak yang tinggi empati. Tetapi sistem masyarakat kita hanya nampak satu perkara, akademik. Kita lupa bahawa kejayaan bukan satu bentuk sahaja. Ada anak yang cemerlang peperiksaan tetapi lemah emosi. Ada anak sederhana akademik tetapi luar biasa kepimpinan. Ada anak tidak menonjol di sekolah tetapi berjaya dalam dunia sebenar. Masalahnya, kita mahu anak jadi standard masyarakat, bukan versi terbaik dirinya. Tuan-puan, bayangkan pokok mangga dan pokok epal. Kalau kita paksa pokok mangga berbuah epal, adakah itu adil? Begitulah anak. Tugas ibu bapa bukan menyeragamkan. Tugas ibu bapa adalah mengenal. Kenal minatnya, kenal kekuatannya, kenal kelemahannya. Dan paling penting, terima bahawa anak kita ada perjalanan hidupnya sendiri. Anak bukan projek membalas kegagalan kita dulu. Anak bukan medan membuktikan kita lebih hebat daripada orang lain. Anak adalah amanah. Dan amanah tidak dibandingkan, amanah dibimbing. Saya nak kongsikan satu kisah. Seorang ayah selalu bandingkan anaknya dengan abang sulung. Abang sulung cemerlang akademik, masuk universiti hebat, dapat kerja bagus. Anak kedua pula sederhana sahaja. Setiap kali keputusan peperiksaan keluar, ayah tu akan berkata, "Oh, kenapa tak jadi macam abang?" Anak itu diam. Dia tidak melawan, dia tidak membantah, tapi dia mula menjauh. Dia berhenti berkongsi cerita, dia berhenti meminta nasihat, dia berhenti cuba menarik perhatian ayah. Tahun berlalu, anak itu tidak cemerlang akademik, tetapi dia sangat berbakat dalam bidang teknikal. Dia buka bengkel kecil, perlahan-lahan perniagaan berkembang. Suatu hari, ayah datang ke bengkel. Melihat pekerja ramai, melihat pelanggan beratur, melihat kejayaan yang dibina sendiri. Ayah berkata, rupanya ayah silap menilai. Tuan-puan, ramai anak bukan gagal. Mereka cuma tidak menepati jangkaan kita. Dan kadang-kadang kita hanya nampak nilai anak selepas hampir kehilangannya. Tuan-puan yang saya hormati, satu hari nanti anak kita akan dewasa. Mereka mungkin lupa markah peperiksaan, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita buat mereka rasa. Adakah kita buat mereka rasa cukup atau sentiasa kurang? Malam ini, bila pulang ke rumah, lihat wajah anak dan dalam hati katakan, ayah ibu terima kamu seadanya. Mulai hari ini, berhenti membandingkan, mulakan memahami, berhenti menekan, mulakan menyokong. Kerana anak bukan cermin orang lain. Anak adalah cerminan didikan dan doa kita. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini menyentuh hati,
Jangan simpan untuk diri sendiri, tekan butang subscribe sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi ibu bapa hebat, bukan untuk orang lain tetapi untuk anak-anak kita sendiri. InsyaAllah setiap perkongsian ini menjadi saham akhirat kita. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.